Okey, yang seterusnya yang ni. Yang ni tak suka dipegang. Kalau I pegang memang muka berbirat, kena pukul semualah. Walaupun engkau barang reject, tapi you kena maintain lah title you sebagai BSH. Tak bolehlah busuk-busuk. Peringatan sebelum kita start mandi. Jangan cakap Amar, jangan pukul Amar. Ingat jasa Amar kutip mayuh. Daripada macam ni, jadi dah gebu macam ni sekarang. Okey je. Okey je. Alah, tak ada apa lah. Oi! Kau buka penutup tu. Shh, tenang. Tenang, Mayu. Amar okey je. Sedap kan? Siapa tu nak bagi treatment macam ni kat Mayu? Tak ada siapa, Mayu. Tolonglah bersyukur. Kau tu kalau letak dulu dekat tepi jalan je. Tenang. Okey. Sebenarnya trik nak mandikan kucing supaya tak kena cakar kan. Tangan kena atas daripada tangan kaki dia. Maksudnya you jangan pegang kat sini. Nanti tangan dia boleh cakar muka, cakar tangan. Pegang sini. Even nak angkat pun macam ni. Macam tu. Jangan pegang badan. Pegang dia punya ni. Macam ni. Supaya tangan dia tak boleh cakar kita. Lepas tu perah. Dan mandi. Lagi 3 ekor. Kalau korang nak tengok yang lain, comment for part 6.